Dahulu, Gunung Jerai ialah Pulau Serai, pelabuhan utama para pedagang. Jauh di tanah Rom, takdir Merong Mahawangsa mula terbentuk. Merong Mahawangsa telah diberikan amanah besar mengiringi putera Rom ke Tanah Agung China untuk menyatukan dua kuasa besar melalui ikatan perkahwinan diraja. Putera Rom dipertemukan dengan Merong Mahawangsa untuk misi menyatukan dunia timur dan barat. Bersama-sama mereka, angkatan tentera Rom yang perkasa merentasi lautan luas menuju ke tanah besar China. Namun, mereka tidak tahu bahawa langit telah menyimpan ujian paling dahsyat. Putera Rom memandang samudera luas, membayangkan puteri yang bakal ditemui. Di Istana Megah di tanah besar China, puteri bersama dayang-dayang menantikan ketibaan seorang putera di taman diraja. Langit tiba-tiba bergetar. Garuda menyambar sang puteri serta dayangnya. Di Pulau Langkapuri atau sekarang dikenali Pulau Langkawi, di sinilah puteri China dan dayangnya ditawan. Awan gelap menebal. Merong Mahawangsa bersiap siaga bersama-sama tenteranya. Kilat sabung menyabung. Garuda muncul dari awan dan menyambar turun, menghancurkan kapal satu demi satu. Kejadian ini bukan sekadar serangan. Ini adalah ujian takdir yang bakal mengubah segalanya. Dua dayang menemui putera Rom yang tidak sedarkan diri di pantai Langkapuri. Untuk pertama kali, mata sang putera dan sang puteri bertemu. Langit kembali gelap. Garuda muncul dengan amarah. Namun cahaya keemasan menyambar tubuhnya. Berakhirlah sumpah perpisahan. Majlis perkahwinan agung berlangsung di Istana China antara sang puteri dari timur dan sang putera dari barat. Takdir Merong Mahawangsa pula terselamat dan terdampar di Langkasuka dan kemudiannya bertemu dengan orang Melayu, orang asli dan gergasi. Bersama suku orang Melayu, orang asli dan gergasi, Merong Mahawangsa mendirikan kota. Pelabuhan dan membuka laluan dagang. Langkasuka bangkit sebagai kerajaan makmur dan dihormati. Buku hikayat Merong Mahawangsa, interpretasi teks dan nilai sejarah memaparkan tafsiran makna dalam hikayat Merong Mahawangsa. Di bawah pemerintahan Merong Mahawangsa dan zuriatnya, Langkasuka terus maju sehingga ke pemerintahan Praong Mahawangsa. Baginda menjadi raja pertama Kedah yang memeluk Islam dan menukar nama kepada Sultan Muzaffar Shah I.